Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Yang berusaha, Tuan Pengerusi Majlis Barisan Hakim yang arif lagi bijaksana, guru-guru yang saya kasihi serta rakan-rakan yang saya hormati sekalian. Berdirinya saya di sini dengan penuh yakin untuk menyampaikan pidato yang bertajuk Bersama Membina Negara Bangsa. Hadirin yang saya hormati, negara bangsa yang kukuh tidak lahir dengan sendiri, sebaliknya ia dibina melalui semangat perpaduan, rasa hormat antara satu sama lain dan kasih sayang yang mendalam terhadap tanah air. Walaupun Malaysia terdiri daripada masyarakat yang berbilang kaum, agama dan budaya yang berbeza, inilah yang menjadi kekuatan kita yang bak kata pepatah pernah mengatakan, bulat air kerana berbentung, bulat manusia kerana mufakat. Oleh itu, setiap rakyat perlu berganding bahu menjadikan rukun negara sebagai panduan dalam kehidupan. Hadirin sekalian, prinsip yang pertama ialah kepercayaan kepada Tuhan menjadi asas kepada pembentukan masyarakat yang berakhlak mulia. Pegangan agama mengajar kita tentang nilai kejujuran, amanah, kasih sayang dan saling menghormati. Walaupun berbeza kepercayaan, kita tetap hidup dalam suasana harmoni kerana saling menghargai dan bertoleransi. Masyarakat yang berpegang teguh kepada nilai agama akan menjadi benteng kepada keamanan negara. Seterusnya, kesetiaan kepada raja dan negara pula mengajar kita supaya menghormati institusi raja sebagai lambang perpaduan negara. Pada masa yang sama, kita hendaklah menunjukkan rasa cinta kepada tanah air dengan mematuhi undang-undang, menjaga keamanan, hormati jalur gemilang dan sentiasa berusaha mengharumkan nama Malaysia. Prinsip ketiga pula tuan-tuan dan puan-puan yang ada di hadapan saya, keluhuran perlembagaan, mengingatkan kita bahawa perlembagaan persekutuan ialah undang-undang tertinggi negara. Perlembagaan menjadi panduan dalam pentadbiran negara serta menjamin hak dan kebajikan setiap rakyat. Dengan menghormatinya, kita dapat mengekalkan kestabilan, keharmonian dan perpaduan yang kita ingin kecapi. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan yang ada di hadapan saya, kerawatan undang-undang pula memastikan setiap rakyat mendapat layanan yang adil tanpa mengira pangkat, kaum maupun agama. Tiada sesiapa yang mengatasi undang-undang. Oleh itu, kita perlulah sentiasa berdisiplin. Hadirin sekalian, prinsip yang terakhir ialah kesopanan dan kesusilaan. Nilai ini mencerminkan kepribadian rakyat Malaysia yang berbudi bahasa dan saling menghormati sama ada ketika berkomunikasi secara bersemuka maupun di media sosial. Kita perlulah menjaga kata dan tingkah laku. Apabila kesopanan menjadi budaya, hubungan sesama masyarakat akan menjadi lebih erat dan negara akan terus hidup aman dan harmoni. Sidang hadirin yang saya hormati pula, sesungguhnya membina negara bangsa bukanlah tugas pemimpin semata-mata, sebaliknya menjadi tanggungjawab rakyat juga. Sebagai pelajar, kita mampu menyumbang dengan belajar bersungguh-sungguh, menghormati guru dan ibu bapa, memupuk perpaduan serta mengamalkan kelima-lima prinsip rukun negara dalam setiap aspek kehidupan. Ingatlah, masa depan Malaysia berada di tangan generasi muda hari ini. Jika kita bersatu hati, saling menghormati dan menghayati rukun negara, tidak mustahil tuan-tuan, Malaysia akan sentiasa dihormati dan maju pada masa akan datang. Sebelum saya mengakhiri pidato ini, izinkan saya meninggalkan sepotong kata-kata. Rukun negara bukan sekadar lafaz di bibir, tetapi amalan yang terpahat di hati. Bersama kita membina negara bangsa demi Malaysia yang lebih gemilang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.